Azmi ni, masa dia menunggu keputusan SPM, dia punya hobi ialah budak-budak kampung. Kampung lah, kampung jadi kampung terpencil, adalah merempit. Dan pendek cerita, dalam kejadian merempit malam minggu tu, dia cerita dengan Kak, masa tu dalam bulan 1 SPM tak keluar lagi tu. SPM masa tu keluar bulan 4 je silap Kak. Bulan 1, bulan 2 tu dia merempit. Dia aksiden. Dalam aksiden tu dia koma. Saya koma Kak, dia cakap. Tapi saya tak tahu saya koma. Saya tahu saya dah mati. Saya tak tahu saya koma Kak. Dia kata saya tahu saya dah mati. Kak cakap macam mana awak tahu dah mati? Saya nampak Kak, diorang daripada hospital, diorang bawa manyat saya balik naik ben jenazah tu. Bawa balik ben. Saya nampak mak saya menangis Kak. Saya nampak mak saya menangis, bapak saya menangis. Kakak, dia ni nak bonsu. Kakak saya menangis, panggil nama saya kan. Saya nampak Kak, diorang ambil manyat saya ni Kak, letak dalam ben jenazah tu, bawa tempat mandi Kak. Saya rasa Kak, dia kata macam mana air tu bila kena kat badan saya ni Kak, saya mengelupur. Oh ya. Saya mengelupur Kak, dia kata badan saya panas. Dia kata badan saya panas Kak, dia letak air sejuk Kak. Mengelupur saya Kak, dia cakap. Oh, dia cerita tu betul-betul dia cerita. Nangis-nangis dia cerita. Dia mengelupur Kak, dia kata dah mandi saya Kak. Lepas tu dia kapannya saya. Saya rasa badan saya kapan Kak. Tangan saya macam ni Kak, dia kata. Cuma saya nak menyerit, saya tak ada suara. Saya cakap sakit. Mandi tu kan. Sakit lah. Perlahan lah sikit. Saya tak ada suara Kak. Saya nak cakap kat ustaz-ustaz tu, perlahan lah sikit jiru saya ni. Panas. Sakit ni. Dia kata badan tengah panas. Tiba-tiba letak air. Kau bayangkan Kak. Dia kata luka-luka saya. Rumah macam curah air Kak. Masa mandi, masa semayangkan saya tu Kak, saya kata, aku tak mati lagi lah. Aku hidup lah. Kenapa semayangkan aku ni? Kenapa semayang aku? Dia cakap. Dia semayang saya Kak, dia tak dengar saya Kak. Tapi saya nampak semua siapa yang semayangkan saya, siapa yang mata-ngata saya. Dia nampak, dia boleh dengar. Dia boleh nampak dan dia boleh dengar. Cuma satu, mulut dia tak boleh bercakap. Lepas tu cakap, masa dalam kubur ni, Kak, saya tahu saya masuk dalam kubur Kak. Dia kata, saya tahu diorang timbul saya. Saya rasa Kak, saya masuk dalam kubur, diorang timbul saya. Diorang baca tarkim tu Kak, satu-satu saya dengar Kak, satu-satu tinggal saya dengar. Semua saya dah ketuk dah, liang lahat tu saya ketuk. Aku belum mati lah, dia cakap aku belum mati lagi lah. Dia kata aku ni hidup lah, aku belum mati lah. Diorang tak dengar saya Kak. Akak tahu tak apa bunyi yang paling menakutkan duduk dalam kubur tu? Cakaplah apa dia kan, kita mana tahu kan, kita mana orang-orang mati duduk balik nak cerita. Bila 7 orang melangkah meninggalkan kubur tu Kak. Satu langkah tu Kak, macam gendang yang pecahkan saya punya dia kata macam telinga saya ni macam nak pecah Kak. Boom. Kita langkah nak tinggalkan tanah kubur tu lepas baca apa? Lepas dah settle kubur tu kan, lepas baca tarkim kan, kita mesti nak tinggalkan kubur kan. Jadi langkah orang terakhir tinggalkan kubur tu, boom. 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 7 langkah Kak, dia kata. Saya rasa telinga kegendang saya kat dalam tu. Saya rasa nak pecah. Saya usik-usik telinga saya Kak. Macam nak pecah saya dengan gendang tu. Lepas tu Kak, sunyi. Sunyi sesunyinya. Sampai saya rasa kalau satu jarum jatuh pun ke bumi, telinga saya boleh tangkap ni. Punyalah rasa sunyi tu. Sehinggalah dia kata saya dengar bunyi besi ditarik. Zap, tarik kasar. Zap. Saya tahu. Tu kata macam mana kau tahu tu bunyi besi? Saya tahu Kak. Apa je bunyi yang jatuh tu akak memang automatik otak akak akan tahu. Ni besi. Besi Kak, dia kata. Besi. Tempat tu gelap Kak. Tapi tiba-tiba Kak keluar 2 orang lelaki. Baju putih. Serban warna putih. Muka bercahaya Kak. Tapi macam kembar. Muka sama. Bukan nakir tu. Dia datang bawa, dia tarik besi tu Kak. Tapi besi tu kat belakang dia. Saya tahu dia pegang besi Kak. Saya nampak dia pegang besi. Saya tahu dia pegang besi. Dia tanya soalan Kak. Ma rabbuka? Kau tahu ke apa maksud dia? Tahu Kak siapa Tuhan kamu. Tapi mulut saya tak boleh nak cakap. Dia nak sebut Allah tu tak boleh. Tak boleh nak sebut.
Dia tanya lagi, marah buka. 2-3 kali dia ulang, Kak. Dia tanya lagi, kiblat Nabi. Macam mana, Kak, kita belajar kat sekolah? Macam mana ustazah kita ajar? Macam mana ustaz-ustaz kita ajar, Kak? Itulah soalan yang keluar. Tapi masalahnya, Kak, saya tak dapat jawab. Dan setiap kali saya tak dapat jawab tu, Kak, itu besi tadi, zas. Dia lambung kat saya, Kak. Dia belik saya 7 hasta. Lepas tu dia masuk ke dalam bumi. Saya bergulung-gulung masuk ke dalam bumi. Lepas tu dia tarik keluar lagi. Dia tanya lagi soalan. Tarik keluar. Sampai saya kata, Ya Allah, aku taubat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ampunkan aku. Ya Allah, aku tak tahu satu soalan, satu jawapan pun aku tak tahu. Ya Allah, ampunkan aku. Itu yang dia ulang-ulang. Ya Allah, ampunkan aku. Ya Allah, aku berdosa. Ya Allah, aku... Dia punya menangis tu. Dia kata, kalau bolehlah keluar air mata darah, Kak. Saya keluarkan semua, Kak. Dia kata, dalam tu. Tengahkan kabut tu, Kak. Dia kata dengan beluh saya dah berkeringat, dengan air mata saya dah keluar, Kak. Tiba-tiba saya rasa saya tercampak masuk dalam satu sungai. Sungai tu deras, Kak. Dia kata. Saya masuk dalam sungai ni, Kak. Hanyutlah saya, Kak. Hanyut. Dia kata sampai saya jumpa sungai tu bercabang 2. Satu pergi kiri, satu pergi kanan. Saya ambil keputusan nak pergi ke kanan, Kak. Dan ke kanan tu lah masa tu saya tersangkut dekat bandai-bandai pokok. Situ, Kak, banyak pokok, Kak, macam pokok. Saya tak boleh nak gambarkan pokok tu, Kak, tapi dia punya bandai tu, Kak, besar, Kak, dia masuk dalam sungai. Kat situlah saya tersangkut. Saya ingat, Kak, saya dah selamat, dia cakap. Saya dah selamat dah. Dengan rasa sakit yang tadi ni, yang luka-luka ni tadi dah tak boleh nak cakap, Kak. Jadi saya ingat saya boleh selamat. Datang lagi, Kak, 2 orang tadi tu. Yang datang lagi, saya tak tahulah, Kak, malaikat ke, muka macam tu juga, Kak, soalan sama. Saya cuma boleh cakap, Ya Allah, ampun aku, Ya Allah, aku berdosa, Ya Allah, aku dosa, Ya Allah. Masa dia terpekik tu lah, Wan, dia terjaga daripada koma dia. Cuba teka berapa lama dia koma. Cuba teka. Dia koma selama 4 bulan. 4 bulan 2 hari. Dan hari yang dia terjaga pada koma tu adalah selepas orang azan subuh. Saya tanya dengan dia, Mi, agaknya banyak-banyak soalan tu. Apa yang paling Mi rasa, soalan apa yang sebenarnya kat dunia ni patut kita buat, Mi? Solat. Soalan pertama dalam kubur tu, Kak, solat. Dia kata, selepas yang dia kena belit-belit tu, sebenarnya dah nak keluar ular dah. Ada nak keluar ular dah, dia kata. Tapi oleh kerana dia dah terjatuh dalam sungai tadi, ular yang konon-konon nak keluar tadi tu, dia mungkin dalam dia fikir tu dalam imbasan otak dia kan. Tapi bila dia terjaga tu, dia tak nak buka mata pasal dia takut 2 orang malaikat tadi tu ada kat dia.